Jadi itu menunjukkan bahawa ada benda-benda yang digunakan oleh mereka untuk menunjukkan data, tidak ada penerimaan daripada apa yang kita cakap. Tok Sri, saya mengiktiraf beberapa penjelasan Tok Sri tadi itu, dan saya juga iktiraf ada macam YBME sebagai pengurusi PAC ada menangkap perhatian. Tetapi kalau saya boleh push sikit lagi Tok Sri dengan izin, sebab politik sekarang ni adalah komunikasi dan perhatian. Dia pertandingan siapa yang boleh menangkap perhatian. Dan mungkin sudut pandang saya tidak lengkap Tok Sri, tapi saya terpaksa anjurkan juga bahawa yang set the agenda, yang menentukan apakah yang dicakap oleh rakyat, apa yang dibahaskan, masih lagi kerajaan. Dan nampak Perikatan Nasional tidak mengambil kesempatan untuk menangkap lebih banyak perhatian rakyat, sama ada dalam isu-isu yang menjadi besar, soal sistem kesihatan awam, soal kenaikan premium insurans dan sebagainya. Okeylah, kita boleh, kalau kita bincang ni tidak Tok Sri boleh jawab, okey kita pick up yang ni, kita pick up yang tu, tapi hakikatnya Tok Sri tak ada tema.